Kelas dik. 5 bulan kerja, dia offer saya pergi Maldives 5 masa bulan. tu. Tapi nasib saya tak baik, saya kena sekat. Ayuh. Saya cek, alamak dah kena sekat ni, macam mana kan. Okay, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Cik Putri, si pakar PTPTN korang. Dan hari ni, jom kita saksikan siri podcast dari studio PTPTN. Ada cerita? Jom sembang. Okay, baiklah. Saya percaya mungkin ramai yang sudah pun selesai tonton episod pertama kita sebelum ini. Dan hari ini kita ada lagi episod kedua bersama dengan peminjam-peminjam PTPTN yang kita bawa khas dari luar untuk hadir ke studio PTPTN untuk berkongsikan sendiri pengalaman mereka sendiri daripada mula meminjam, sebab apa meminjam, mula bayar balik bila, pasti akan ada kongsian dan juga cerita-cerita yang menarik, suka, duka, tangis, tawa semua. Dan pastinya untuk episod kedua ni memang special sebab cerita peminjam ini sangat-sangat luar biasa. Dan saya percaya kalau siapa yang menyaksikan episod kedua pasti rasa macam aku pun pernah rasa macam ni. So, tanpa buang masa, kita nak perkenalkan dengan tetamu kita pada episod kedua ini. Silakan, Maisara. Hello. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Maisara. Boleh panggil saya Maisara. Mana-mana lah. Okay, tu saya dia. umur 30 tahun. Dan saya bekerja sebagai admin lah dekat satu koperasi. Okay, Mai tu manis, dia lembut dia ni. Saya percaya sebab Mai kata saya introvert. Boleh ke saya nak bercakap ni? Kata, tak apa Mai, introvert tu tolak tepi. Kita sembang je santai-santai. So yang penting Mai kata dia nak share cerita dia sebab dia nak bantu penonton-penonton yang peminjam PTPTN kat luar sana tu. Inilah solution yang terbaik yang dia pernah alami sendiri. Dan saya percaya cerita Mai pasti anda juga pernah rasai. Dan kita tengok macam mana ketabahan Mai nak lalui tempuh benda tu. Okay, baiklah. Okay, kita tanpa buang masa lah Mai kan. Kita nak ceritalah. Cuba Mai kongsikan sikit pengalaman Mai daripada zaman belajar dulu. Macam mana Mai mula nak buat pinjaman PTPTN ni? Apa yang membuatkan Mai rasa I perlu pinjam PTPTN ni? Okay, saya mula belajar 2013 dekat UiTM Dungun. Saya ambil course Diploma in Tourism Management. Okay. 2013 tu sebenarnya untuk first time saya tak ada pun buat pinjaman. Sebab masa tu saya ingatkan dia ikut kelayakan parents lah. Ayah saya polis, mak saya cikgu. Jadi saya macam selama ni saya pun memang susah nak dapat pinjaman kan. Jadi saya pun tak adalah awareness untuk apply. Tapi bila masuk SEM 2 tu biasalah kita nak sulungkan adik ramai lagi. Jadi parents pun cakap lah, tak nak try ke mohon PTPTN, boleh ringan sikit. So saya pun macam tak apalah, try apply. Saya pun try lah apply. Bila try apply tu dapat rupanya. Tapi tak dapat full lah sebab saya kurang 1 SEM kan. Betul-betul. So saya pun dapat kurang 1 SEM. Saya pinjam dari situ lah. So sebulan tu ringanlah sikit. Parents saya tak adalah bagi belanja banyak sangat. So Mai belajar di UiTM Dungun. Dungun. So UiTM. Dan saya percaya kan yuran masa tu murah Murah kan? dalam 700 something lah. So yang lebihnya tu belanja lah. So macam mana Mai rasa macam bila Mai rasa yalah parents Mai yang suruh buat pinjaman semua tu, Mai rasa macam waktu tu bila dapat pinjaman tu membantu Mai ke ataupun ada tak cerita yang menarik sikit yang Mai nak kongsikan? Membantu sangat lah sebab saya adik ramai. Saya 11 orang adik-beradik. Mai anak sulung? Saya anak sulung. Kecil-kecil lagi. Ya, kecil. Sekarang pun ada lagi kecil-kecil. Jadi tanggungjawab sebagai anak sulung nak ringankan parents. So saya pun tak apalah ambil. Lagipun kita sendiri nak belajar. Nanti kita soon kita akan kerja. So why not? So kat situlah saya ambil PTPTN. Okay, mungkinlah macam Mai ada nak kongsikan tak zaman belajar tu macam mana Mai manage duit tu, sebab mungkinlah Mai ada cerita sikit ke kan masa sepanjang belajar tu.
Terlara ke? Terlara bawa tak ke? adalah. Tak adalah lara sangat tu, tak adalah. Tapi maksudnya kalau dapat PTPTN bulanan tu, dia akan tolak iuran. Selebihnya akan beli buku, untuk projek macam saya ambil tourism kan. Jadi kita orang setiap SEM akan buat trip tau. Domestik ke, kalau macam final SEM tu kita orang akan pergi international lah. Macam projek masa saya dulu kita orang pergi Jakarta, Bandung. Tapi itu untuk final SEM lah. Untuk SEM-SEM yang awal-awal tu macam Melaka, Pening. So duit PTPTN tu lah yang cover semua tu. Tak adalah kita minta duit parents pula nak pergi Pening ke nak pergi Melaka ke. Macam tu lah. Okey, faham. So macam tadi Mai kata Mai bekerja di koperasi macam tu. Tapi basic Mai adalah tourism. Betul. Bila Mai cakap tourism tu, saya terus macam ting, macam confirm kerja tourism ni kan. Tapi tak apa, kita tak nak cerita dulu Mai kerja apa semua. Cuma kita nak lepas habis belajar semua kan, rasanya bila dah habis belajar tu Mai rasa macam aku nak kena bayar PTPTN ke tak nak macam tu. Sebenarnya zaman tu rasa macam mana? Saya tak ada kesedaran. Saya tak ada kesedaran. Bukan tak ada kesedaran. Dia macam yelah kita nak sulung. Kita agak tumbang ambing sikit sebab kita tak ada orang untuk jadi role model kita tau. Saya pula introvert, jadi kawan pun tak ramai. Ada kawan yang 2-3 orang tu, ada yang dah habis belajar awal sebab dia nak kahwin. Ada yang memang semua introvert lah jenisnya. Jadi saya pun tak ada apa orang panggil lah, apa orang panggil lah, penguat semangat nak membayar. Macam saya tak ada, bukan kesedaran, dia macam daya pengukur macam nak ikut flow tu ke macam macam tak ada. So tak ada arah macam jadi bila saya belajar perlu bayar tu, ke? Tak tahulah. saya masuk intern. Saya masuk intern. Lepas intern pun saya sempat kerja dengan company yang saya intern tu 2 bulan macam tu. Lepas tu masa saya dekat tempat intern tu, saya ada jumpa satu booth yang buat SKM level 3, sijil kemahiran. So saya macam, sebab parents saya tanya tak nak ambil degree ke, saya bukan malah belajar, tapi saya tak larat nak buat pinjaman dah. Saya dah macam, alah nanti buat pinjaman lagi nak kena bayar banyak lagi kan. Lepas tu saya macam tak apalah, saya ambil jalan untuk ambil SKM level 3 tu. Tapi ambil SKM level 3 tu, sebulan dia cuma bagi 500 je. Dia ada allowance tapi 500 je. Program tu pula setahun setengah. Masa tu Mai dah habis belajar lah. Dah habis belajar dah. Saya dah habis diploma. Okay. Lepas tu saya intern dekat company tu. Lepas tu saya sempat kerja 2 bulan kat situ. Lepas habis intern. So masa tu lah saya jumpa CJ kemahiran tu dekat Manta Fair. So saya pun ambil lah setahun setengah. Tapi saya ada allowance. Dan saya tak payah ambil degree. Saya kira yang tu untuk kuatkan saya punya CJ je lah. So saya pun sepanjang setahun setengah saya dengan program tu, saya memang tak bayarlah PTPTN sebab elang saya 500 je. Duit sewa bilik 127. Saya ingat lagi. 127 bilik saya masa tu. Jadi selebihnya itulah bas, itulah train, itulah makan, itulah nak make up. Ingat make up kena ada dalam. Sebab dia kerja tourism. Orang tengok dik, kalau make up macam mana nak ajak orang pergi. Macam nak convince orang. Kenalah make up. PTPTN tu tepi lah dulu ya. PTPTN tak apa. Tapi masa tu PTPTN saya kena bayar 115 kot kalau tak silap. Jadi dari 500 tu adalah sometimes saya minta juga duit parents lah sebab tak cukup kan. Jadi hari-hari masak. Bawa bekal. Ya. Make up tak apa. Bekal boleh. Jadi lepas habis tahun setengah tu pun saya dapat kerja dengan satu travel agency ni. Dia macam link dengan CJ kemahiran yang saya ambil tu. So saya dapat kerja kat situ. First gaji pula kena bayar kereta sebab ibu nak jual kereta. Tapi sebab saya dah setahun lebih, 2 tahun duduk kat KL tapi tak ada kenderaan sendiri. Ada naik train, naik bas, penat. Kita ada lesen tapi tak ada kenderaan. Jadi saya pun cakap tak apalah ibu, biar saya sambung bayar kereta tu. So bila saya sambung bayar, dah alasan lain pula. Tadi allowance 500 beli makeup. Ini dah gaji kena bayar kereta pula. Lepas tu bila kita kerja dengan travel agency, kita kan banyak travel juga. Betul. Yang kelakarnya first gaji bayar kereta. Lepas tu tak lama tu, saya rasa dalam 3 bulan kerja macam tu, 5 bulan kerja. Company offer saya
pergi Maldives. Jadi Mai memilih? Mai memilih apa tu? Saya pilih untuk bayarlah, nak tak nak pun takkan saya nak lepaskan peluang Maldives kan. Faham. So saya pun bayarlah beberapa ratus ke berapa ribu, masa tu saya tak ingat lah, dah lama kan. Saya bayar dan bila dah bayar tu dah sekatan dah tak ada. So saya boleh dah travel. Dah terbang. Boleh lah fly masa tu. Lepas tu yang saya kerja kat situ dalam setahun setengah lah lebih kurang. Nasib tak baik lagi PKP. Bila PKP saya kena buang kerja. Alamak. Bila kena buang kerja tu saya menganggur 3 bulan. Saya buat kuih kat rumah, buat donat lah, buat apam beras lah. Belajar kat Maldives tu lah tadi tu? Bukan. Belajar YouTube lah. Tak ada cakap. Ingatkan balik Maldives pergi belajar buat kuih. So bila dah balik Malaysia tu kena buat kerja, buatlah donat Maldives. Tidak. Itu semua YouTube. Semua YouTube masa tu. Sebab dah terdesak kan. Masa tu orang nak ambil kerja pun susah. Sebab betul. Ramai, sebab banyak juga company yang retrench kan masa tu. So saya one off, nak tak nak meniaga. Lepas tu masa tu keluar iklan pekerja sambilan harian di BKL. Masa tu 2,000 orang kot. Kita orang datang pukul 8.30 pagi, pukul 7.30 malam baru masuk bilik panel. Saya lah. Tapi sebab nak kerja, sebab kita ada komitmen lain. Even masa tu kan bayar kereta kan. Bayar kereta pun terpaksa minta moratorium dengan bank. Sebab memang tak mampu. Tangguh kan. Tangguh kan juga. Jadi nak tak nak kena cari kerja juga. Tapi kita tak nak kerja yang kita tak boleh sustain. So saya pun ambil lah. Saya pergi juga interview di BKL tu, dapat. Tapi pekerja sambilan harian okay. In terms of environment kerja semua okay. Bos-bos, colleague semua okay. Cumanya sebab dia kerajaan kan. Jadi benda PSH ni dia kontrak 3 bulan. Setiap 3 bulan saya nak kena renew. Lepas tu gaji pula per hari. Tapi dia bayar bulan. Tapi contohnya lah sebulan tu lagi-lagi kalau raya. Raya kan kita ada berapa belas hari je kerja. tahun 2000 tahun bila? Tahun 2020 macam tu. Ada gaji yang tak sampai 1,000 pun. Sebab kerja 15 hari je. Sebab banyak public holiday kan. Betul. Jadi saya survive macam tu lah. Jadi tak boleh bayar lagi PTPTN. Tangguh lagi. Balik Maldives tu dah dapat di BKL? Biar je lagi lebih. Biarlah PTPTN. Bersemadilah kau di sana macam tu. So masa tu tangguh lagi. Survive dengan PSH punya gaji. Lepas habis 2 tahun kontrak, diorang dari PSH diorang nak tukar ke program MyStep. Diorang nak tukar ke program MyStep. So diorang kalau bahasa kita sidai lah. Dia sidai kita orang yang dah jadi kontrak PSH ni 2 bulan macam tu lah. So diorang transition nak tukar tu kan. Masa tu pula saya cari lagi kerja lain. Saya tak nak menganggur. Saya sempat menganggur 2 minggu je. Ada kawan-kawan lain yang masa PSH tu diorang sempat menganggur 2 bulan 3 bulan baru BKL panggil balik untuk sambung MyStep. Macam saya tak boleh. Sebab saya kata saya ada komitmen dan saya ada kucing kat rumah. Ada majikan? Ada majikan. Nak majikan nak kena jaga. Majikan lagi nak kena jaga kan. Jadi saya kena cari kerja juga. So saya pun ambil MyStep dengan koperasi ni sekarang. Jadi bila saya ambil MyStep dengan koperasi ni sekarang, masa tu gaji MyStep saya masih lagi takut nak bayar PTPTN. Sebab sebab saya takut saya tak stabil lagi. Saya takut lepas ni saya kena buang kerja bila-bila masa je. Saya duit yang saya ada tu saya tahan-tahankan lah. Jimat-jimat. Lepas saya dapat MyStep, saya kena serap jadi kontrak. Bila saya serap jadi kontrak, barulah saya macam okay, rasanya dah sampai masa untuk saya fokus kat PTPTN, bayar balik PTPTN. Tapi masa tu tunggakan dah banyak. Sebab dah bertahun-tahun kan. Bayar hari tu pun berapa je nak lepaskan Maldives je. Dengar tu, bayar hari tu nak lepaskan Maldives je. Tak pergi Maldives tak jadi. Tak jadi. Selamat tinggal lah. Memang terkubur lah PTPTN masa tu. Tapi kita masih ingat lah. Hutang tetap ingat lah. So saya pun nak fokus. Bukan nak fokus lah. Maksudnya saya macam okay, sekarang orang kata Allah tu dah bagi rezeki. Dah banyak dah bagi rezeki. Cuma kadang-kadang tu kita rasa tak cukup. So kita tinggal lutang. Tapi kita ingat. Jadi bila saya rasa saya macam okay, saya dah dekat keadaan yang almost stabil. Sebab kontrak kan masih lagi untuk Umar Amir. Tapi saya rasa koperasi ni boleh bagi saya harapan. So saya pun macam tak apa, saya start
jumpa PTPTN untuk buat apa tu, penstrukturan tu semula. Lepas tu saya kan dah ada juga apa tu KWSP kedua tu kan. So saya pergi tu, saya bincang dengan pegawai, dia pun bagi saya kira-kira apa semua. Dan saya rasa macam okey, boleh je, tapi dia kata kena bayar a few amount untuk lepaskan yang tunggakan tu, baru boleh buat penstrukturan semula. So saya keluarkan dari KWSP akaun 2 tu lah. And plus saya punya simpanan sikit lah. So campur dua tu, dia kata okey dah boleh lulus untuk penstrukturan semula. So dia pun guide saya through WhatsApp je. Through WhatsApp je dia guide saya macam mana nak submit itu, nak submit ini, nak bayar borang-borang dan apa segala tu. Lepas tu tahu-tahu saya dah start bayar monthly macam biasa balik. Dah tak ada sekatan. Saya dah tak risau dah nak pergi mana-mana pun, tak risau dah. So dah tak tertunggakkan lah sekarang ni? Tunggakan dah tak ada dah. Sebab buat restructure tu kan? Sebab restructure tu. So kiranya lepas restructure tu, My bayar bulanan guna potong gaji ke ataupun dari dia debit? auto debit. Auto debit. So kalau ikutkan proses untuk penstrukturan semula tu, mudah je lah sebenarnya. Mudah je sebenarnya. Tak ada rasa macam susah apa-apa pun, sebab semua benda online. Tekan. Dia kata tekan kat mana, kita tekan kat situ je lah. Kan. Tapi itulah masa buat tu, apa My rasa macam rasanya dah bersedia. Kita dah yalah, macam tadi Mai kata, dia dah ada kesedaran sikit untuk nak bayar sebab dah rasa macam stabil kerja sekarang ni. So mungkin lah ada di luar sana yang macam, saya percaya mungkin ada yang macam Mai juga, yang rasa macam tak stabil lah, gaji tak cukup 4,000 lagi ke. Alamak, tak stabil lagi lah, boleh ke? Ada yang gaji 4,000 tak cukup lagi kan. Tapi itulah, kita rasa macam tak cukup, tapi kadang mungkin ketidakcukupan kita tu mungkin sebab kita hutang. Bila macam saya sendiri pun, gaji saya tak adalah besar mana pun sekarang, tapi bila kita dah settle hutang tu, kita rasa cukup je sebenarnya. Itu yang membuatkan kita rasa lega, sebab hutang tu dah settle. Macam saya sekarang pun, walaupun saya bayar monthly, tapi semalam ke 2 hari lepas, saya baru je request untuk tolak KWSP akaun 2 lagi. Tolak lagi, maksudnya apart from saya bayar monthly, saya tetap tolak KWSP akaun 2 tu. Sebab apa? Sebab nak kurangkan? Nak cepat habis. Sebab kalau ikut prediction, saya mungkin habis lagi 10 tahun lah kan, dia tarik penstrukturan semula tu kan. Saya tak nak. Saya nanti ada plan lain. Hari tu saya pernah cakap, hari tu saya nak beli kereta sebab masa tu saya pakai Azia ibu kan, bayar bulan-bulan kat ibu. Lepas tu adik saya nak pakai kereta, saya bagi kereta tu kat dia pula sama bayar. Tapi saya beli kereta lain, Viva, tapi ibu keluarkan saving dia, bayar kat ibu lah bulan-bulan. Lepas tu Viva tu bila dah makan tahun, dia buat hal. So tahun lepas saya macam dah tak tahan dah, sebab costing untuk repair kereta Viva second kan masa tu kan dah terlalu besar. Saya rasa macam bayar kereta baru bulan-bulan. Baik aku beli kereta baru. Ya, saya pun decide dengan husband, saya cakap tak apalah bang, kita beli kereta baru. Tapi masalah dia masa tu, sebab saya ada tunggakan PTPTN tu. Oh, itu sebelum restructure tu lah Sebelum restructure tu. Jadi saya pun macam mana nak buat, sebab ada tu lah. Tapi ada sebab tak semua bank boleh terima. Ada bank dia minta penyata PTPTN. Jadi susah sangat untuk saya. Sangat susah nak dapat mana bank yang boleh terima. Tu yang saya macam tak boleh lah, PTPTN ni kena bayar juga. Macam lari macam mana pun, nanti dia akan patah balik. Macam tu lah, saya dah terlepas Maldives. Saya dah terlepas, dah boleh pergi Maldives dah. Lepas tu ada datang balik, sebabnya nak beli kereta pula. Betul. Jadi macam-macam mana pun dia akan patah balik. Hutang tu dia akan patah balik. Tak lepas nak beli ini, mungkin lepas beli ini, mungkin tak lepas beli ini. Betul. Mana tahu kalau kata saya tak bayar lah, saya tak buat penstrukturan semula, kalau saya nak beli rumah tak dapat, patah balik. So, nak tak nak hutang tu kena settlekan juga. Betul. Sebab itulah sebab besar saya buat penstrukturan semula tu. Dan sebab tu juga saya tolak juga KWSP punya akaun 2 tu. Setiap tahun saya punya akaun 2 cukup je berapa ribu, tolak. So saya target, walaupun penstrukturan semula ni dia kata dalam 10 tahun akan habis. 10 tahun 10 minit sekelip mata dah saya dah hutang. 10 tahun akan habis, tapi saya nak make it 2029 saya dah habis bayar dah PTPTN. Saya punya target lah. Macam tu. Yalah, tapi mungkin lah tadi Mai kongsi kan, dia cakap daripada awal tu dia buat pinjaman tu, first sangkut sangkut immigration, instaff lah sikit kat situ lah waktu tu kan. Dia macam
Sedar sebenarnya kita memang nak bayar. Tapi yalah tengok kalau contohlah katakanlah waktu awal tu kan tak kena. Mungkin Mai pun goodbye PTPTN. Betul. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Memang aku akan kerja dulu macam tu. Bye kan. So Maldives. Next pula Mai macam biar dulu. Yelah kita faham yang Mai tadi cakap income kurang. So macam tak yakin boleh ke tidak nak bayar ni kan. So Mai pun biarkan dulu. Ada tunggakan semua. Nak beli kereta. So kat sini Mai seorang saja dia dah mewakili semua rakyat Malaysia kat luar sana untuk kalau bayar PTN lepas settle satu memang tak ke mana dik. Ya betul. Memang tak ke mana. Jadinya sebab itulah rasanya Mai betul-betul macam mana Mai tadi? This is it lah. Macam this is it. Kena settlekan juga PTPTN tu. Sebab Mai sendiri saja dia dah rasa semua. Cakap apa je lagi notis yang Mai tak rasa. Cakap apa lagi notis. Kena block dah kena. Secret record dah kena. Betul. Ya Allah yang itu. Tapi itulah kan bila dah, kalau saya percaya mungkin lepas Mai sendiri mungkin boleh rasa kan. Bila dah settle buat restructure. Lepas tu tunggakan dah kosong. Mai dah bayar bulan-bulan. Ni Mai bayar lagi untuk bayar lagi. Sebab apa Mai rasa macam lebih tenang. Betul tak? Betul. Dia rasa lapang. Dia tak rasa beban. Dia rasa macam tak ada orang kejar kita tau. Sebab bila kita tak bayar kan, tunggakan tu ada, kita rasa kita adalah jenis suka travel luar negara. Walaupun kita tak kerja dalam tourism dah, tapi saya still suka hati travel. Saya balik Korea hari tu. Jadi sebab hari tu kita call Mai. Saya kat overseas. Boleh tak buat lain ni nak jumpa saya. Pergi Korea. Jadi bayangkan kalau saya tak settlekan tunggakan tu, rasa-rasa macam aman ke kita nak beli flight, kita takut. Kita nak travel, kita takut. Takutlah macam tu. Takut bila-bila masa je orang cakap tak boleh, kau tak boleh travel. Tapi tiket flight dah beli. Contoh. Betul. Immigration tak lepas. Hotel dah beli. Kosnya dah berapa dah? Iya. Jadi daripada aku rugi ribu-ribu, baik aku bayar ribu-ribu ni, settle hutang, boleh jalan aman, tenang. Macam tu. Nak beli apa? Rumah, kereta, unta boleh. Unta awal mungkin lepas ni Mai nak pergi Dubai. Kena cari unta. Tapi Mai relax lepas ni dah tak ada sekatan dah. Dia boleh pergi mana-mana. Dia dah tak ada tunggakan. Hello PTPTN, hello Mai dah tak ada tunggakan dah tak ada lah. Selamat. Jangan gari saya jangan tangkap saya. Dia relax. Dia kat immigration tu dia macam tunjuk PTPTN punya tunggakan. Boleh dah. Nampak aku tak ada tunggakan macam tu. So okey lah kan. So mungkin lah. So macam Mai okey, penonton kat luar sana, Mai sendiri memang dia kerap ke luar negara. Jadi bila dia tunggakan tu, dia dah buat restructure, dia dah tunggakan tu dah kosong. Perasaan dia tu lain macam sikit. Tak kata tak adalah anxiety tu, tak ada lah. Tak ada takut. Lagipun Mai sendiri kan mungkin boleh throwback sikit kenangan masa kena sekat, masa yang Mai tahu yang Mai kena block masa kat Maldives tu macam mana? Masa beli tiket ke, masa buat pasport ke, apa ke? Sebab bos saya cakap, dia kata Mai, I nak hantar you pergi satu tempat that you cannot imagine lah, you will go within berapa months you kerja dekat macam tu. Lepas tu saya pun macam mana bos? Maldives, do you want to go or not? Cakap lah, nak lah bos, tapi you better check you punya immigration lah. I nak clear before I beli flight. So bila check tu tak clear. Tapi cakap dengan bos saya nak pergi, then you have to settle lah. So saya settle tu, baru cakap dengan dia, baru dia beli flight. Tapi masa tu pasport semua okey lah masa tu. Pasport memang hidup lagi sebab dari tahun 2016 tu. Saya kerja tu kan 2018 kan. So pasport 5 tahun, so pasport masih hidup. Tak ada masalah. So kita kita cakap lebih kurang macam ni lah. Dia dah bukan sedia payung sebelum hujan. Bukan. Dia dah macam dah terhantuk tengah dah sebenarnya. Dia lebih kepada yang itu. Tapi orang kata masih tak terlambat lah. Jangan sampai dah dapat mahkamah punya notis. Itu yang kita tak nak tu kan. Rasa macam jahatnya lah. Padahal kita hutang kan. Hutang kita bukannya pukul orang pun. Kita hutang, tapi hutang kena beringat lah. Betul. Tapi yelah macam Mai sendiri kan, Mai dah ada pinjaman PTPTN, lepas tu Mai ada tambah lagi kan nak beli kereta. So mungkin Mai rasa tanggungjawab tu sendiri dengan Mai. Betul, tanggungjawab. Gitu. So macam Mai sendiri, Mai ada 11 orang adik-beradik.
Mai pernah tak sembang dengan diorang ni, tanya cakap, sebab saya percaya mungkin adik yang bawah Mai ada pinjam PTPTN juga ke, macam mana ke? Yang nombor 2 lah ada pinjam PTPTN. Yang ke bawah-bawah lagi tu ada juga, tapi sebab ramai sangat ada yang tak sama belajar pun, ada yang sampai form 6. Jadi ada lah yang tak ambil pun. Yang saya tahu ambil saya dengan yang nombor 2 lah. So mungkin Mai ada nak ada kongsi ke dengan adik juga, macam mana pengalaman? Maksudnya, sebenarnya kau bayar PTPTN, jangan jadi macam aku. Sebenarnya pinjaman PTPTN ni dia memudahkan kita. Walaupun mak bapak parents kita ni lah bekerja, tapi sebab kita yang nak sama belajar, kita yang nak kerja soon, guna sijil yang kita belajar tu. So tak salah pun kita nak ambil PTPTN tu. Cuma cara kita manage duit PTPTN tu, lepas tu kita punya kesedaran untuk bayar balik itulah. Itu yang penting sebenarnya. Pinjaman tu sebenarnya mana-mana pun boleh bagi. Kalau tak kata PTPTN pun, semua orang pun nak pinjam duit nenek pun boleh. Tapi tetaplah kita punya rasa tanggungjawab untuk bayar balik tu. Itu yang susah lah untuk setiap orang, saya rasa. Even saya sendiri pun awal-awal kan. Tapi kalau macam Mai tahu kan yang kat PTPTN sendiri kan, macam tadi Mai kongsikan pengalaman Mai, yelah sebab Mai rasa terbeban. Mai nak buat loan kereta, tapi sebabkan PTPTN tunggakan banyak. Betul. Okay, sesetengah peminjam mungkin rasa macam dah tak ada harapan dah. Tunggakan dah banyak dah ni, tak ada harapan dah. Tapi macam Mai sendiri, Mai dah berunding dengan pegawai dan Mai pun tahu yang kita memang ada lestari pendidikan, di mana kita takkan macam apa orang kata, tak adalah macam teruk sangat ni, macam tak boleh, awak tak kena boleh bayar runding ni. langsung. So macam Mai sendiri pengalaman Mai kan, bila Mai ada tunggakan banyak, Mai sendiri berunding dengan pegawai, Mai rasa macam mana? Seronok ke? Macam okey tak apa, boleh. Saya tak ada rasa pressure pun. Tak ada rasa, saya rasa pegawai tu tak ada pun macam awak kena bayar amount ni. Tak, bila dia cakap amount sekian-sekian, mula-mula dia bagi saya half. Lepas tu saya cakap, saya tak mampu lah puan, boleh tak runding lagi? Dia pun runding lagi, dia kira lagi. Lepas tu saya cakap, saya boleh mendapatkan amount sekian ni. Lepas tu dia kira, cakap okey boleh, awak dapatkan sekian-sekian amount ni. Saya buat lah apa pun. One off KWSP, jual donat lagi. Jual donat lagi masa tu? Jual donat tak ada. Tak ada. Tapi saya EPF tu dengan saya punya saving sikit. Lepas tu kan ada keluarkan apa tu yang air citra lah, air lestari kan. So dari duit-duit tu saya membayar yang amount yang pegawai tu kirakan untuk saya. Terus boleh buat persetujuan semula. So sekarang saya monthly bayar 100 je. Mai sebulan 100 tu pun sebab Mai bagi tahu pegawai kan itu kemampuan Mai kan. Betul. So pegawai okey bagi je kan. Saya rasa kalau tak silap saya ikut pengalaman, bukan pengalaman lah, ikut cerita yang pegawai tu cakap lah, ada je yang bayar RM50, RM70. Itu bergantung pada gaji lah. Janganlah gaji RM10,000 nak bayar RM50. Bukan Mai, gaji RM10,000 yang ni, janganlah yang pinjam berpuluh-puluh ribu nak bayar RM50. Janganlah. Awaknya pun beragak lah kan. Bila nak habisnya? Takut umur 60 masih nak bayar PTPTN lagi. Tapi okey lah kan, bila Mai sendiri sekarang dah bayar sebulan 100. Memang ikut kemampuan Mai lah sekarang ni kan. So memang, so kita nak, mungkin yalah, sebab ini adalah salah satu inisiatif kerajaan jugalah, nak bantu peminjam untuk ni. Sebab ramai yang rasa macam tertekan, takut macam bulanan tinggi apa semua kan. So macam mana Mai rasa macam sokongan kerajaan untuk bantu peminjam? Kalau ikutkan saya nak bayar lebih, tapi saya fikir saya bayar 100, tapi setiap tahun pun saya tolak dengan EPF akaun 2. So diorang sepatutnya tak payah takut lah. Lagipun macam yang mana kerja tu, okey, dia orang boleh runding ikut gaji dia orang. Contohnya dia orang nak bayar 100 sebulan macam saya kan. Lepas tu tolaklah EPF akaun 2 tu. Sebab nak buat apa, duit tu bukan boleh keluarkan monthly macam akaun 3 kan. Jadi why not habiskan je guna EPF tu. Lagi cepat habis. Betul. Tenang dah. Dah kurang lah hutang ni. Saya sendiri pun macam bang, nanti kan tolak EPF akaun 2 ni lagi 1,000 ni, dah kurang banyak ni. Lagi seronok tau nak bayar. Lagi macam benda tu satu goal untuk kita. Betul. Tahu bila habiskan hutang ni. Betul, nanti Mai cakap lah, bang, apa kata keluar akaun 2 abang pula bayar PTPTN? Lah tiba boleh. Boleh. Kita boleh pergi tempat lain pula ni. Guna EPF abang. Habis kan? Boleh. Habiskan. Tapi mungkin penonton yang tak tahu, macam tadi Mai kongsikan kan, walaupun Mai bayar setiap bulan, every month, Mai juga keluarkan EPF akaun 2. Tapi untuk Mai tahu kan yang selain daripada KWSP akaun 2 Mai sendiri,
kita boleh juga bayarkan untuk pasangan. Saya tahu yang tu. Ibu bapa bayarkan untuk anak. Cumanya parents saya kan kerajaan, husband saya pun kerja kerajaan. Jadi diorang semua dah tak ada PM. Tak ada. Maaf cakap dik tak rasa. Jadi nanggunglah seorang. Tak apalah. Yang penting tak apa. Nanti abang dah habis kerja dapat pencen. Betul. Okay, itulah. So daripada kisah Mai ni sebenarnya kita dapat banyaklah pengajaran kan daripada tadi. Sebenarnya seronok perkongsian Mai, sebab saya terkejut juga. Ini pengalaman saya berjumpa sendiri dengan peminjam PTTN yang memang daripada susu galur dia tu memang merasa semua benda. Sesetengah orang dia merasa hanya sekadar kena block immigration. Setengah orang macam untuk sikit-sikit je. Mai semua sapu. Semua Mai sapu dik. Maaf cakap. So okay, kita tengok masa pun dah mencemburu kita. Mai pun dah sedih-sedih. Ketawa ke sedih ni Mai sebenarnya? Banyak gelak sebenarnya. Banyak gelak. Sebab teringat kenangan lama tu kan. Dia punya struggle tu kita rasa macam tak sia-sia sebenarnya. Walaupun pahit pun masa tu, tapi manisnya kita rasalah sekarang. Gitu. Okay, baiklah. So perkongsian Mai ni yang saya dapat simpulkan, Mai memang tabahlah orangnya. So cerita dia tu memang sedih lah. Macam sebab dia jump to another company, kerja-kerja tu dengan struggle-nya tu. Sebab walaupun tengok dia diuji allow RM500 je waktu tu. Saya pun tak tahu macam mana saya boleh survive masa tu. Tapi dia tetap ada rasa macam aku ada tanggungjawab bayar PTTN. Tapi alhamdulillah di penghujungnya tu dia tahu Allah bantu. Kita dah sentuh keagamaan pula dah, risau dah pula dah kan. Okay. Dia tahu yang dia dibantu dan alhamdulillah urusannya dipermudahkan. Dan sekarang pun dia dah lega, dah boleh travel ke mana-mana. Nak beli apa pun boleh. Dia dah join pula lestari pendidikan, boleh bayar sebulan 100. Yang penting berunding. Buat rundingan. Okay, baiklah Mai. So masa pun dah cemburu kita untuk episod ni. Lepas tu saya percaya mungkin Mai ada banyak lagi nak sembang kan. Nanti kita boleh jumpa lagi ke nanti episod seterusnya? Boleh. Dengan cerita yang baru. Mungkin lepas ni Mai nak pergi mana-mana pula, cerita pula kan. Boleh. So baiklah Mai, untuk penonton yang menyaksikan episod kedua dengan Mai, mungkin Mai nak kongsikan sedikit sepatah dua kata kepada peminjam. Okay, mungkin Mai nak ajak bunding ke apa ke, menyokong sekarang kerajaan semua bagai, boleh. Silakan Mai. Pinjaman PTPTN ni membantu sebenarnya. Bagus untuk kita mula bila nak belajar tu kita guna PTPTN. Dia bagi kita satu tanggungjawab. Bila kita dah habis belajar tu, kita ada rasa tanggungjawab lah. Dan kalau nak bayar balik, rasa tak mampu, rasa beban, boleh datang runding. Tak ada pegawai nak makan orang pun. Tak garang pun. Janjilah tak garang. Janji tak garang. Janji banyak janji. Boleh datang berunding, ikut kemampuan, janji hutang habis. Macam tu lah. Baru tenang. Boleh travel. Okay, tu je. Memang daripada awal tu betul-betul kerja tourism. Travel je lah kan. Okay, baiklah. Okay, itu je perkongsian daripada Mar. Okay, buat penonton di luar sana, saya percaya mungkin dah setia dengan kita. Jangan risau, kita akan ada lagi episod seterusnya, di mana kita akan bawa lagi peminjam seterusnya. Untuk Mai, terima kasih kerana sudi hadir ke studio PTPTN dan berkongsi pengalaman cerita Mai. Memang menarik dan ada sedikit perkongsian yang mungkin peminjam dengar, macam tu rupanya, boleh buat macam tu rupanya. Betul. So macam kita percaya mungkin ia dapatlah membantu penonton-penonton di luar sana juga. Terima kasih Mai kerana sudi bersama kita untuk episod kali ini. Okay. So insyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. InsyaAllah. Okay, terima kasih Mai. Okay, baiklah. Untuk penonton di luar sana, jangan risau kerana anda boleh juga bersama saya untuk episod seterusnya, di mana kita akan bawa lagi peminjam-peminjam yang boleh kongsikan pengalamannya sendiri, cerita-ceritanya sendiri. Dan mungkin sebelum ni korang sendiri pun tak percaya, ada cerita ni. Cerita ni sama lah macam cerita aku kan. Contoh. So boleh jangan risau. Untuk penonton, mungkin anda juga nak hadir ke studio PTPTN, nak berkongsi cerita dengan kita. Jangan risau, anda boleh tinggalkan komen di ruangan komen kita di bawah ni, dan admin akan pick up dan kita akan arrange untuk perjumpaan kita macam mana. Dan tak lupa juga, anda juga boleh isi Google Form yang disediakan link di bawah di platform sosial media PTPTN. Anda boleh isi Google Form tersebut dan boleh kongsikan kisah anda, dan insyaAllah kita boleh jemput anda hadir ke studio PTPTN bagi sesi
podcast episod kita dari studio PTPTN. Ada pinjam? Jom sembang. Okey, baiklah. Itu saja daripada saya untuk episod hari ini. Assalamualaikum. Bye.